Hello, hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat sini, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat Nisa punya channel, thank you so much sebab sudi support Nisa daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa tak nak melengahkan masa. Untuk video kali ni, Nisa just nak tunjukkan dekat korang bukti pembayaran yang paling latest daripada apps Parking Rush. So, kalau korang berminat, korang boleh klik sahaja link yang Nisa dah letakkan dekat description box di bawah ni. Okay, so bila korang dah download apa semua, korang akan nampak ni dia punya homepage tau. So dekat sini dia ada dua withdrawal method. Dia ada dua coins lah basically. Ni adalah coins dan ni adalah diamond. So kedua-duanya function dia adalah untuk kita dapatkan duit lah. Tapi kedua-duanya tak sama. Okay, macam mana dia tak sama? Kita pergi dekat yang coins ni. Kita tekan dekat tambah. So dekat sini, dia ada limit tau. Minimum untuk kita nak withdraw adalah RM50 sehinggalah RM200. So dekat diamonds pula, kita tekan je kat sini. Dekat sini dia tak ada limit. Tapi minimum dia tak silap Nisa adalah 20 sen ataupun RM20 macam tu. So record payment. So kita tengok kat sini. Kalau kita boleh nampak kat sini, Nisa dah withdraw untuk diamond sebanyak 3 kali. Dan untuk coins tadi, Nisa dah withdraw sekali, which is RM50. Dan yang lain-lain tu, macam Nisa cakap tadi, kalau rasa macam nak withdraw, boleh terus withdraw. Okay, so dekat sini juga, Nisa nak bagi tahu dekat korang, yang korang boleh dapatkan free coins macam mana. Tekan je dekat helper ni, lepas tu, kita tekan dekat activate. So dekat sini, korang masukkan kod yang Nisa dah letakkan dekat screen ni. And then, tekan je button confirm. Bila tekan button confirm, korang akan dapatlah 1,500 coins secara percuma. Okay, tu apa yang first. So kita pergi dekat task. So basically, task ni kita akan dia akan renew setiap hari, setiap 24 jam. So basically sekarang ni pukul 12.24 pagi. So dekat sini dia baru renew lah. So, korang boleh settlekan je semua task yang ada. And then bila dah dapatkan 100% ni, kita boleh dapat diamonds juga. So just completekan lah task-task ni setiap hari. So dekat achievement, boleh nampak juga kat sini pass level, open gift, apa semua ni. Kita boleh dapat extra reward lah. Sebagai contoh, Nisa nak buat ni. Sebab ni tinggal satu. Tekan tu finish. Apa tadi dia cakap? Open gift. So kita tekan dekat task. So macam mana? Kita tekan je button play ni. Okay. So, kita tekan je button untuk tonton iklan. Okay, dah settle tengok iklan. Kita tutup ni. Lepas tu dah boleh nampak kita dapat dah coins. No. Untuk nak dapatkan gift, korang boleh nampak kat sini kan. So, kena settlekan dahulu untuk dapatkan gift. So, bagi Nisa masa untuk settlekan. Lepas tu, baru Nisa akan continue video ni lah. Okay guys, so kita dah menghampiri untuk nak dapatkan gift. So, Nisa start record balik lah video. Okay, so kita tekan je button get bonus ni. Lepas tu tengok iklan sikit. Okay, so bila dah habis iklan tadi, kita dah open lah chest box ni. Lepas tu dah dapat gift. Okay, kita settlekan dulu untuk video ni. Lepas tu sekejap lagi, jom kita tengok untuk achievement tu.
So basically guys, apa yang Nisa tunjuk tadi, macam itulah cara untuk kita nak dapatkan coins daripada game Parking Rush ni lah. So kita alih-alihkan kereta untuk dapatkan untuk dapatkan coins tadi. So dah dapat 125 coins. Okay, so tadi kan kita dah dapat gift box. So dekat achievement ni, dah settle lah untuk open gift. So tekan je dekat get bonus. And then bila kita dah completekan banyak-banyak task ni, so kita akan dapat unlock ni lah. So dengan unlock ni kita boleh dapat 200,000 diamonds. Which ni tak sure itu bersamaan dengan berapa duit. Okay. So and then tekan dekat button VIP ni. Ni pun sama. Setiap kali kita settlekan. Sekejap kita tengok get more. So setiap kali kita dapatkan helper ni apa semua, dia akan pergi dekat VIP. So bila VIP ni dah bertambah, kita boleh dapatkan diamonds. So setakat ni Nisa baru dekat VIP 2. And then next nanti kita bolehlah upgrade kita punya level. So basically just macam tu sahaja cara untuk macam mana kita nak dapatkan points, macam mana kita nak dapatkan diamonds dan macam mana untuk nak withdraw daripada apps ni. So kalau sesiapa yang berminat dengan apps ni, korang boleh klik je link yang Nisa dah letakkan dekat bawah ni. Dan ada banyak lagi games-games lain daripada yang lebih kurang je macam Parking Rush ni. Sebagai contoh, yang paling banyak Nisa dah dapat adalah daripada Bus Go 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 dan juga Speedman. So dua tu adalah yang paling best lah. So ada lagi a few apps yang ada and korang boleh tengok video tutorial dulu untuk korang nak tahu apps tu macam mana apa semua. And kalau korang berminat, barulah tekan button download tersebut. So games ni adalah percuma saja, semuanya free. So kalau korang berminat untuk cuba, please download and cuba sendiri. So itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, comment dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.